order ni. Dah pick up tadi. Ni kita nak pergi hantar pula ni, dekat area Tasik Puteri, Rawang. Hari ni panas betul lah guys. Tempat korang macam mana? Panas tak? Ni aku kat Rawang ni panas gila. Tapi macam mana kan, kita cedok tak kena cedok dekat Cundang Estate. Orang kaya. Apa kerja dia orang ni? Apa, kita register dulu. Hello bos. 13 12 GrabFood bos. GrabFood. Sampai kita register dulu, bagi lesen. Macam biasalah, nak masuk rumah yang dekat ni, bagi lesen dulu. Biasanya dia orang akan call dulu owner bagi green light baru boleh masuk. Okay bos, thank you. Oh, dia nak tengok nombor plate. Patut dia tak buka lagi. Lambatnya. Apa lagi bye ni. Okay, biasanya dia orang akan call dulu owner. Bila owner dah bagi green light, baru dia orang buka gate. Sebab takutlah ada orang-orang nak menceroboh ke apa kan. Biasalah tempat orang kaya macam ni kan. Kita pun dah tak jauh dah nak sampai dah rumah dia. Okay, kita dah sampai 13. Biasalah aku akan horn dulu. Arrive, deliver order, ambil gambar. Okay, so kita tunggu next job. Cari job yang seterusnya. Kita tengok yang mana yang ada yang masuk. Dalam Move ada ke ataupun Grab yang masuk. Okay, terima kasih. Kita dengan guard, kita kena baik-baik. Kita kena cakap elok. Terima kasih dengan dia orang. Dia orang buat kerja dia orang. Okay, ni aku nak tengok ni mana yang ada job dulu ni. Dalam Move ke Grab yang masuk dulu ni. Nanti aku nak parking dulu, tengok job mana yang ada.